Vibe-vibe macam berada di Antartika, suasana dia mungkin ada polar bear yang hidup kat sini. Weh, seram. Untuk trek ke Gokyo ni bagi aku pening sesangat. Macam weh, entah tak ada hala tuju pun aku tengok goblok. Kejap naik bukit, kejap turun bukit. And trek dia pun dah macam kawasan pembinaan dah aku tengok. Batu berselerak kiri kanan semua, lubang-lubang pun banyak, kolam air pun ada. Tapi aku layankan aje lah dengan hati yang tenang, tenteram dah sentosa lah kan nak sampai. Lepas lama gila aku berjalan sampai sudah aku di hujung sekali. And ujian terakhir aku time ni adalah kena hiking gunung di atas tu untuk menjemberang ke sebelah sana. Kalau nak tahu dekat seberang gunung ni lah ada Tasik Gokyo yang terindah sangat tu, tapi bila aku dah sampai start nak hiking time ni, bila tengok atas, ya Allah subhanallah, masya Allah, curam sesangat. Weh, silap sikit boleh sadaqallahul azim, jatuh aku tahu. Tapi sebelum nak gerak tu aku rehat minum air dulu kat sini. And lepas dia settle semua, anak aku bergerak mendaki ke atas slow-slow. Time ni lalu lereng bukit ni memang sangat kecil sekali lah jalannya tahu. Dengan cerun lagi tu dekat atas tu, takut tiba-tiba ada tanah runtuh juga aku time ni. And dia tak lama jalan, lepas tu tak sedar dah sampai dekat separuh dah time ni. Weh, tok kat bawah tu gayut sangat sumpah. Name Daniel tahu. Aku bila naik tu okey, tapi nak turun tu takut macam weh. And then aku sambung lagi jalan, lalu lorong yang sangat kecil time ni. Memang tok sebelah aku ni cerun, memang kalau jatuh sadaqallahul azim jawabnya. Aku jalan time ni pandang depan je, tak pandang bawah. And tak lama lepas hiking selama setengah jam, aku akhirnya sampai sudah aku di puncak Menara Daging. Serius kat sini kan kawasan ni memang berubah 360 tambah 10 darjah bentuk muka bumi. Dia jalan dah jadi cantik, dah tak ada salji dah. Yang tak lama aku jalan ke depan, lepas tu kan jumpa dah aku akhirnya dengan tasik terindah Gokyo Lake. Subhanallah, masya Allah, keindahan apakah ini weh, syurga dunia. Hai, kita sambung lagi dekat yang seterusnya. Okay.